Okey, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita telah berada di pertengahan segmen ataupun podcast pada kali ini, dan kita di dalam ruangan segmen Boleh Saya Tanya. So dalam segmen ini saya akan mengambil beberapa soalan yang di dalam media sosial ataupun di mana-mana yang kita ambil, yang kita akan menjawab soalan tersebut oleh ahli panel lah. So saya ambil satu soalan. Ini soalan daripada Facebook lah. Saya tak mention nama. Tuan, ada satu dilema moden yang selalu kita dengar. Suami dah sediakan rumah, makan, minum cukup, bil utility semua dia bayar. Tapi isteri tetap bising kata suami tak bagi nafkah sebab suami tak beri duit poket bulanan. Ini soalan yang menarik ni. Lebih-lebih lagi isteri tu ada gaji sendiri. Betul ke nafkah isteri itu bermaksud mesti duit poket semata-mata? So, tuan, ni soalan panas lah ni. Selalu ini kita yang tanya ni mesti orang lelaki ni. Yang tanya kata dia dah bayar dah macam-macam. Dia dah belilah semua sekali, makanan, barang basah, barang kering, utility, semua sewa rumah, semua dia bayar lah. Tapi isteri tu claim, dia kata awak tak bagi duit poket pun, tak bagi nafkah juga. So istilah duit poket tu, so macam mana tuan? Apa pendapat tuan? Okey. Nah, untuk perkara ni dia satu yang menarik juga untuk cuba kita sentuh, sebab dia realistik dengan zaman sekarang lah, kan. Betul. Cuma kalau kita lihat kembali balik kepada awal yang telah kita sentuh sebentar tadi, bila mana keperluan asas telah dipenuhi, makan, minum, pakai, sewa rumah telah suami bayar. Jadi untuk perihal berkenaan dengan duit poket, dia bukan adalah satu kewajipan yang suami kena beri. Dia berbaliklah tuan, kalau boleh saya bawa, kadang-kadang ada riuh sebelum ni. Nak tuntut tuan, saya nak tuntut lah suami saya heboh. Suami saya ni tak bagilah duit raya kat saya. Yang baru-baru ni. Dia tanya duit raya tak bagi. Adakah tak bagi duit raya ni maksudnya suami tu tak laksana dia punya tanggungjawab? Dia sama juga tuan, dalam situasi sedemikian, dia melihat kepada dia sebenarnya bukan satu yang wajib kepada suami. Kalau dah sedia betul-betul keperluan asas tersebut. So asasnya, keperluan asas tu kena ada. Makan, kena ada minum, tuan. semua sekali, tempat tinggal, keselamatan, kesihatan, semua suami tanggung lah. Cuma untuk duit poket tu yang atas option lah. Atas option. Dan juga lihat tuan kepada kemampuan suami. Keyword dia kemampuan lah. Dan saya suka tuan untuk kita lihat kepada ayat 233 surah Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang mana dalam ayat ni tuan, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim, dia beritahu tuan, bil ma'ruf tu apa? Iaitu menunjuk kepada adat kebiasaan yang dilakukan mereka, yakni isteri, mengikut negeri-negeri yang tidak berlebih-lebihan dan tidak membebankan suami. Hal ini berdasarkan kemampuan. Suami ni kaya, sederhana atau miskin, macam mana tuan? Hatta dalam kitab Fiqhul Manhaji ada bagi tahu bagaimana suami ni nak beri nafkah kepada isteri sebagai panduan. Kalau kaya berapa cupak dia kena bagi. Kalau sederhana berapa cupak dia kena beri. Miskin berapa cupak kena beri. Itu sebagai panduan tuan. Tapi di situ bagi tahu kepada kita ada kadar dia tuan. Dan kalau mampu tuan tak ada masalah. Katalah kita dah beri semua cukup, tapi kita rasa nak bagi juga duit poket kat isteri kita. Alhamdulillah, berilah. Sebab kita tahu bila mana kita berbuat baik kepada isteri kita, pastinya akan ada sesuatu yang akan Allah kurniakan. Sebab di dalam Al-Quran banyak galakkan, banyak ganjaran yang Allah berikan kepada sesuatu kebajikan yang kita lakukan tuan. Jadi dia bukanlah orang kata sia-sia, jangan. Kita jangan fikir dia sia-sia tuan-tuan. So kita reverse balik. Reverse macam maksud saya, ini suami yang tanya.
Tapi isteri pula tanya, suami pula cakap, suami pula cakap, dia dah kerja dah, tak payahlah nak bagi nafkah kat dia. Dia dah ada duit, saya benarkan dia untuk bekerja. Tapi nafkah saya tak bagilah sebab dia dah ada duit dah. Betul ke tuan benda tu? Kita nak tahu dia kontradik dengan benda tu. Betul ke tidak ni tuan? Ke Jadi kita nak kena tahu kat situ. Ni berbalik kepada soalan tuan yang kedua. Ini isteri yang ada kejaya lah tuan. Dia dah duduk jadi pegawai suluh. Contoh tuan. Tapi duk tengok. Suaminya kerja juga. Isterinya kerja juga. Jadi bagaimana dalam situasi begini tuan? Dia tidak tuan, kewajipan itu perlu dilaksanakan. Walaupun isteri itu mampu. Ya, walau isteri itu mampu. Berilah mengikut kepada apa yang kita boleh beri. Sebab perkadaran tu ada. Yang pastinya tanggungjawab itu perlu dilaksanakan. Janganlah nanti rasa selesa lah. Betul. Tengok, tak kisahlah dia ada duit dia sendiri, gunalah sendiri. Duit aku, duit dia. Duit dia lah kan. Ni tak. Biarkan dia ada duit dia sendiri. Aku untuk aku. Jadi tak betul. Dalam arti kata bila seorang suami itu dia ada pendapatan, isteri bekerja, perlu juga memberi kepada isteri tersebut nafkah. Dia kat sini dia kena wajib juga. Ya, wajib walaupun juga, isteri tuan. dia CEO, CEO dia ke, biasa je, tapi dia wajib juga untuk membayar nafkah lah. Betul tuan? Okey. Maknanya kadar kewajipan ataupun kewajipan tidak terangkat lah. Tidak terangkat. Okay. Betul. So kat sini kita akan melihat kat sini saya ada soalan ini yang tadi dah ni. Okey, soalan. Okey, ni berkaitan dengan nafkah anak lah. So rasa saya untuk nafkah isteri, pertamanya boleh kita simpulkan kat sini. Kalaulah suami isteri itu ataupun isteri itu berkerjaya, dia wajib bayar. Okey, kalaulah suami dah bagi semua sekali, tak wajib ataupun untuk duit poket itu adalah option lah. Nak bagi tak bagi pun tak apa, tapi dengan syarat keperluan asas tu dipenuhi lah. Betul. Okey, so iaitu yang segmen kita pada kali ini. So kita akan berjumpa sebentar lagi. Okey, Tuan Zamri, kami ada pertanyaan yang hampir serupa tetapi berbeza. Dia ada lain sikit lah. Berkenaan dengan nafkah tadilah, nafkah isteri. Okey, situasinya begini. Dia kontradik balik dengan tadi. Okey, suami, isteri dia lebih berkemampuan daripada suami lah. Isteri lebih berkemampuan. Macam tadi CEO dan sebagainya, kita katakan dia wajib bagi nafkah. Okey. Namun kalau si suami ni orang biasa je, rakyat marahin je. So adakah pihak si isteri itu wajib menolong si suami itu dalam untuk mengeluarkan nafkah? Adakah ia adalah option ataupun wajib? Sebab isteri ni terlebih mampu pula daripada si suami ini. So boleh tuan terangkan? Tuan, untuk berkenaan situasi begini, kalau kita lihat, dia berbalik-baliklah membawa kepada perbincangan. Sebab secara asasnya bukanlah satu tanggungjawab bagi isteri itu nak mengambil tanggungjawab suami. Tetapi bila mana dia berbincang, musyawarah, ada mengambil inisiatif membantu untuk perkara ini, dia tidak jadi permasalahan. Sebab kita kena faham, gaji isteri, pendapatan isteri, dia bukanlah milikan kepada suami. Dia mutlak kepada isteri. Kalau isteri nak bagi kepada suami, contohnya lah tuan, katalah tuan, malam minggu isteri ajak suami keluar tuan. Kita katalah tuan, kita pergilah makan dekat, saya biasa tuan kadang-kadang duk tengok kan kat FB lalu tuan, Alwis Cafe contoh lah Alwis tuan. Cafe tu. Kita nak makan steak sedap lah. Sedap je kan. Dia sedap tengok mengeliur tuan. Kita betul? punya liur. Kita ajaklah isteri kita. Dalam bila-bila tuan dah makan sedap tuan, nak bayar. Okey. Tiba-tiba isteri kita nak bayar tuan. Okey.
soalan saya, boleh tak suami tu bagi isteri dia bayar ataupun makan isteri bayar? Dalam situasi tu kalau isterinya memang nak bayar, tak jadi masalah tuan. Kalau dia redha lah. Ya, dia nak beri harta, dia nak belanja kita. Dia Biasanya orang belanja kata belanja lah tuan. belanja lah. Isteri okey, tak jadi masalah. Begitu juga dalam perihal rumah tangga. Ini yang ni kata tuan, kan, orang kata lautan sanggup ku renangi. Tapi itulah tuan, bila kata saya belanja, bila kata cerai je dia mengungkit balik. Itu yang kita masalah tak mahu. tu. Sebab dalam Al-Quran juga ada memberitahu tuan perihal mengungkit ni. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu membatalkan. Zero tuan, tak dapat apa. Yalah, dengan sedekah kamu secara mengungkit dan menyakiti. Bila dah sakit tu tuan, keluar ke FB. Woi, tak sedar diri, aku bagi kau makan. Betul. Aku yang tanggung kau. Aku tanggung kau. Jadi perkara tu tak jadi apa puan. Itu yang kata kita tak tahu nanti tuan, di akhirat nanti kita jadi muflis tuan. Betul. Sebab kita mengungkit. Sedangkan itu yang perlu kepada musyawarah tuan. Maknanya kat sini kalau kata dia redha untuk keluarkan untuk bantu, so okey lah. So di akhir nanti jangan pula mengatakan benda ni adalah hutang, saya keluarkan dulu. Saya bagi contoh yang mudah kita nak faham tuan. Kadang-kadang kita tak nafikan tuan, dalam kos kehidupan kita, ada yang menghambat kita dengan tekanan hidupan yang tinggi kosnya tuan. Betul. Ada dia punya sewa rumah kena bayar. Betul. Kita kena bayar bil api, kita kena bayar makan, minum, pakai tuan-tuan, nak beri barang basah sebagainya. Kita dah berbincang antara sesama suami isteri. Kita dah tetapkan, abang akan beri anak duit poket sekolah. Abang akan beri barang-barang basah. Pergi ke pasar beli tuan. Sebelum ni tak kenal ikan tuan, pergi pasar kenal ikan tuan. Ikan senangin. Tuan kenal ikan senangin tuan? Ikan duri kenal tuan. Kita tak tahu. Kita tak di situ tahu, kita dah betul? kenal. Maksudnya di situ dah ada pembahagian. Okay. Kita beri barang-barang tu. Keperluan rumah tuan, berilah tuan sabun basuh. Pedaya nak basuh tuan-tuan kain dulu. Biasa di asrama kita ada fab tuan. Sekarang ni saya tak tahulah, jarang kita nak jumpa tuan. Itulah, sabun jarang basuh ni. buku fab tu. Dulu memang ada tuan. Jadi kita bagi, tak apa. Isteri kita bagi tanggungjawab untuk membantu kita tampung. Katalah sewa rumah tuan, nilaian dia 1,000. Kita kata, yang abang ni tak mampu nak bayar ni. Kita nak duduk sama-sama kan. Awak pun nak duduk selesa. Abang mampu kadarnya adalah RM800 saja yang rumah yang kita nak duduk ni RM1,000. Boleh tak awak top up? Boleh bang, tak ada masalah. 80, 20%. Tapi perkara itu mestilah disepakati. Dan tolong, macam saya cakap tuan, janganlah kita mengungkit. Ibaratnya dalam kita nak laksana tu tidak berkira tuan. Itu yang paling penting tuan. So kat sini saya boleh kata, kan dia bersetuju di antara mereka. Perlu ke buat agreement ke, saya setuju ni begini-begini, ataupun di atas mutual understanding pihak-pihak tersebut? Secara dalam situasi macam tuan, saya pun susah juga nak cakap tuan. Kalau orang nak buat secara legal boleh lah, tapi saya tak adalah nak kata mewajibkan. Tapi kan nanti akan jadi complicated. Tapi saya serahkanlah kepada pihak-pihak melihat kepada situasi. Kalau rasa perlu dalam situasi tersebut nak buat dokumen, saya serahkan. Sebab ikut kepada keselesaan lah tuan. Sebab nanti itu yang nanti kata tak percaya. Tapi kalau nak kata kita tak percaya pun tuan, kita tak boleh nak jangka ke depan tuan tu apa yang akan jadi tuan. Yang penting kat sini boleh saya katakan, pihak-pihak kena faham, dan pihak-pihak bila kata dah ada mutual understanding tu kena ikutlah. Maknanya kena macam tuan cakap tadi, tidak mengungkit dan sebagainya. So kalaulah pihak si suami tersebut ataupun pihak si isteri tersebut setuju untuk menolong, so tak ada masalah tuan. Tak ada masalah tuan. Dalam tu itu yang kita anjurkan, dan ia bertepatan tuan dengan satu ayat Al-Quran. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan.
Allah menganjurkan kita untuk bertolong bantu dalam perkara iaitu kebaikan. Wat taqwa. Dan jangan kamu bertolong bantu dalam perihal berkenaan dengan permusuhan dan dosa. Dalam ayat ini tuan, kalau kita lihat lafaznya, kalau ikut kaedah dalam ilmu ulumul Quran, dia ada lafaz yang umum. Dia terpakai tuan dalam situasi tadi, isteri bantu suami. Sebab kaedah dalam ulumul Quran berbunyi, ibarah dalam ayat ini terlalu umum. Dia termasuk juga tuan, kalau saya lah di BSK membantu orang nak bawa kes, contoh, itu termasuk juga. Macam tuan, tolong selesaikan kes di mahkamah. Tuan tolong nak selesaikan, tak payah nak bergaduh-gaduh bicara. Betul. Termasuk juga. Begitu juga dalam konteks rumah tangga ni. Dia akan jadi tuan, bila tahu situasi ni, tenang hati tuan. Dalam hal ini saya tambah sikit lah. Yang si suami ni pula, isteri dah tolong macam-macam, tiba-tiba curang. Itu yang dia kata dikhianati lah, cintaku dikhianati. Perkara tersebut yang akan mengungkit perkara tersebut. So give and take lah kat sini. Ya, betul. Maknanya si suami pun kenalah hargai si isteri itu yang saya tuan dalam perkara sama-sama tersebut. nak mengingatkan lah. Betul. Jangan serahkan jiwa dan raga. Bila serah jiwa dan raga, apa pun tak ada. Dia kena tuan ada kecermatan sikit. Betul. Bukanlah kata memang betul tuan, kalau kita sayang isteri kita sayang sungguh tuan, kalau betul-betul. Tetapi bila kita terlalu sayang sampai kita tidak menetapkan dalam sesuatu kasih dan sayang itu hanya sekadar individu suami dan isteri saja, itu tak bertepatan. Itu yang kalau boleh penetapan kita kasih dulu kepada Allah, barulah makhluknya. Jadi itu yang saya nak ingatkan, janganlah raga tu, jiwa dan raga tu simpanlah, jangan bagi semua. Kita bagi sikit je tuan, sekadar yang perlu saja tuan. Okey tuan, kita berhenti seketika untuk soalan seterusnya. Okey, kita jumpa selepas ini.